Alright, so kita orang tengah beratur untuk makan dekat Puyo Uncle Roger dekat Mid Valley Soft Key Johor Bahru. So sekarang dah macam 4 minit beratur lah dari 2.50. Okay, dah dapat masuk. So it's around 4 minit, 5 minit beratur lah. Hari ni weekday, so tak ramai sangat. So by right, service tak jadi slow sangat lah. Jom order. Alright, so kita orang dah order. Kita orang order Uncle Roger Special Fried Rice, Auntie Helen Chicken Gyoza dengan Uncle Roger Favorite lah. 3 benda je lah. Tu pun dah RM71, RM73. Alright, so special fried rice dia dah sampai. So kita ada satu nasi goreng je lah. This should be nasi goreng biasa yang dia pedas, dia letak telur. Harga dia RM16 untuk base. Tapi kita ada add-on smoked duck yang buat mahal sikit lah. So I think the total is around RM27 kot, kalau tak silap lah. Nanti kita check balik. Alright, so kita akan try makan dia punya nasi goreng. Dia ada sambal ya. Kita try sambal dia dulu. Sambal dia manis-manis. Uncle Roger approve. So first kita akan try dia punya nasi dulu kan. Kosong lah. So essentially dia nasi goreng biasa je, yang macam kat rumah kalau nasi kau tak habis malam kan, pagi-pagi mak goreng nasi goreng. Dia punya rupa paras dia macam tu sahaja. Nasi tu nak tengok tu. Try smoked duck dia. Nasi. Tak. Boleh bagi buah. Kita try dengan dia punya sambal pula. Actually quite good. Tapi untuk RM16 tu a bit pricey lah. Tapi dia actually macam nasi goreng kicap yang ada rasa dengan pedas lah gitu. Oh, kat meja dia juga dia letak macam cili ni. Aku tak tahu cili apa, aku try kejap. Air. Wah, air dah sampai. Nak bagi buah nak? Bagi buku pula makan buah ni. So ni chili flake. Dia lagi pedas daripada ni. Tapi ni ada flavor. So air dia pun dah sampai. Oh, ada air apa awak tadi? Lemon. Ice lemon tea. Dia punya your favourite, which is ice lemon tea. Rasa dia rasa ice lemon tea biasa. Tapi dia punya packaging dia cantik lah. Okay, kita bagi air ni pula rasa. Kita orang order satu je nak jimat bajet.
Not bad, not bad. Dah try ni. Itulah benda-benda manis lah. Macam tu je lah kita orang kalau review makanan. Okay, next wife aku ada chicken gyoza. Ni makanan Cina kalau tak silap. Okay, next kita try dia punya chicken gyoza. Before that, kita rasa kuah dia dulu. Soy sauce. Yang penting. Macam dumpling lah. Ya, macam dumpling. Dalam ni ada ayam dengan sayur-sayur. Banyak sayur. Ayam dia rasa sedap juga. Tapi kalau kau campur dengan soy sauce dia, rasa dia lagi unik, blend in. Okay, tu je. Okay, settle makan nasi goreng dia. Essentially nasi goreng dia untuk aku sebenarnya sedap. Cuma harga dia a bit mahal lah. And the air pun normal, but the packaging is premium lah. Okay, so aku rasa for the price is quite expensive lah. Total bill kita orang hari ni around RM73 kalau tak silap. So for that price, kalau kau makan kat kedai Kelantan yang biasa, actually kau boleh dapat siakap 3 rasa, sotong goreng tepung, boleh dapat air tombikai 1 jug besar. So lebih berbaloi lah. Tapi kalau korang ada duit lebih, just nak try, orang cakap tak nak rasa apa, FOMO lah, fear of missing out, boleh datang lah, try. Macam aku alang-alang kat sini dia baru buka, dia viral. So kita orang pun cuba try lah. So not bad, okay, boleh cuba lagi kalau ada duit lebih lah. So tu saja untuk vlog kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.